Ada 7 benda yang bila kita ambil tanpa kita sedar boleh merosakkan liver korang. Yang pertama adalah gula berlebihan. Gula dia akan jadi lemak dalam liver. Lama-lama dia akan jadi fatty liver. Yang kedua adalah minuman manis ataupun minuman yang berperisa. Bukan air je. Ini gula cair yang liver kena proses non-stop. Yang ketiga adalah creamer pekat manis. Ramai sebenarnya tak sedar yang creamer ni ada gabungan gula dan juga lemak tepung. So, bila dah masuk, liver paling stres. Seterusnya adalah makanan diproses. Contohnya sausage, nugget ataupun makanan frozen. Dan ini dia ada bahan kimia dan juga pengawet. Yang kelima adalah alkohol. Yang ini memang paling liver killer. Tak perlu cerita panjang kot, dah tahu dah keburukan alkohol ni apa kan? Jadi, yang keenam adalah ubat tahan sakit ataupun kita panggil painkiller. Ambil sikit tak apa, tapi jangan kerap. Sebab kalau korang ambil banyak, liver dia akan kerja lebih keras. Dan last sekali adalah yang ketujuh, kurang minum air kosong. Bila badan tak cukup air, toksik dalam badan susah untuk nak keluar. Jadi, liver ni dia akan simpan semua benda dalam badan korang. Sebab tu, kalau nak jaga liver, langkah yang paling simple, kurangkan gula. Dan boleh tukar gula tu kepada Scalavia, pemanis tanpa kalori, tanpa gula dan juga tanpa karbohidrat. Jadi, liver tak perlu proses gula yang berlebihan dalam badan korang.